Assalamualaikum dan menceriakan pagi anda dalam Apa Khabar Malaysia. Pastinya hari ini hari anda kita harapkan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sesegar udara pada pagi ini. Almaklumlah malam tadi hujan lebat kan? Betul, sejuk daripada petang semalam, malam tadi, pagi ini pun ada sesetengah kawasan yang masih lagi hujan. Dingin di pagi hari, tetapi jangan bawakan dingin anda dalam semangat anda. Tetap juga kita kena membara semangat kita untuk edisi hari ini Selasa 7 Oktober 2025 bertemankan saya Arif Muhammad dan juga Si Hijau. Si Hijau hari ini yang penuh bersemangat iaitu Nurul Hidayah Umur, dan pastikan penuhi dan hangatkan hari anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dengan secangkir kopi di tangan anda. Wow, mana kopi saya? Itulah dia, kejap lagi kita. Kejap lagi Okey, baik. Apapun dalam kita bergembira dan dalam kita happy hari ini, kita nak doakan juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di Kedah yang kabarnya masih lagi ada beberapa kawasan ditengkelami banjir, dan untuk setakat pagi ini 141 mangsa masih lagi terkandas di pusat pemindahan sementara. Doakan semoga mereka satu diberi kesihatan, yang kedua lekas-lekaslah balik. Keadaan banjir pun reda. Itulah harapan kita jugalah. Itu yang pastinya semoga dipermudahkan urusan, dan setakat ini yang pastinya kita mengharapkan segalanya berada dalam keadaan baik-baik belaka, tidak ada kehilangan nyawa dan tidak dijangkiti dengan penyakit yang berbahaya. Itu yang pastinya. Dan seperti biasa hari ini kita nak kongsikan topik yang begitu menarik sekali untuk penonton ya. Pastinya dalam Apa Khabar Malaysia, teruskan setia bersama kami selama 1 jam bersiaran. Dan Arif, kalau nak menjalani hari, apa permulaan yang Arif perlu lakukan? Bismillah. Dimulakan dengan Bismillah. Okey, itu dan selepas itu disusuli dengan keadaan cuaca pun mainkan peranan, betul tak? Okey, dan kita nak tahu juga mengenai laporan cuaca hari ini. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai Norni Samsila Usman di Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita. Untuk waktu ini baik kita teruskan dengan laporan utama berita. Penyanyi dan aktivis kemanusiaan Haliza Hilmi bersama adiknya Hazwani berkongsi pengalaman perit ketika ditahan tentera Israel semasa menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza baru-baru ini. Kedua-dua beradik itu menggambarkan layanan tentera Israel sebagai amat zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Kedua-dua adik-beradik itu berkata mereka tidak diberi makanan selama 3 hari dan hanya mampu minum air dari tandas untuk bertahan hidup. Cruelly, like, can you imagine? We drank from the toilet water, and there's some people actually sick, very very sick, but they didn't. They said like, are they dead? If not, then that's not my problem. So they are very very cruel people, and I think the world need to tell that the Israeli are very very cruel people. I'm 1st October, and today is my first meal. So 3 days not eat, only drink in toilet. Mereka kini berada di Istanbul, Turki selepas dibebaskan bersama 21 lagi rakyat Malaysia hasil usaha diplomatik kerajaan Malaysia. Mereka turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan dan rakyat Turki atas bantuan serta sokongan yang diberikan sebaik tiba di negara itu. Kesemua 23 rakyat Malaysia yang menyertai misi GSF akan tiba di tanah air malam ini di KLIA Terminal 1. 8 rumah di beberapa kawasan di daerah Raut Pahang mengalami kerosakan susulan hujan lebat dan ribut melanda daerah itu petang semalam. Pegawai Pertahanan Awam daerah Raut, Kapten PA Samasuddin Kambadi berkata kejadian sekitar 3 petang itu mengakibatkan 8 rumah yang terletak di Kampung Melayu Sempalit, Taman Amalina Lestari dan di Jalan Lipis terjejas.
Samsudin berkata kejadian berkenaan mengakibatkan kerosakan rumah pada bahagian bumbung, bilik tidur selain dapur, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Setakat malam tadi, 8 rumah dilaporkan terjejas dan APM raup ke lokasi kejadian untuk mendapatkan maklumat serta menyerahkan kit makanan selain melakukan kerja pembersihan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah berkata, hujan lebat berterusan sejak 6 petang mengakibatkan beberapa kawasan dinaiki air, antaranya Taman Perumahan Galing, Kampung Galing dan Jalan Stadium. Kerjasama erat Malaysia dan Pakistan bukan sahaja memperluas peluang ekonomi, malah memperkukuh perpaduan dunia Islam melalui perdagangan, pelaburan dan industri halal yang mampan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata perkara itu ditekankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam mesyuarat 2 hala semalam. Datuk Fahmi berkata kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat 2 hala dan bertukar pandangan mengenai pelbagai isu serantau serta antarabangsa. Kedua-dua pihak berpuas hati dengan usaha berterusan memperkukuh perdagangan dan pelaburan 2 hala termasuk melalui perjanjian perkongsian ekonomi lebih rapat Malaysia-Pakistan. Malaysia turut menyatakan hasrat meningkatkan ekspor minyak sawit ke Pakistan bagi memenuhi permintaan sektor pemprosesan makanan dan pembuatan di negara tersebut. Kedua-dua negara juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam bidang halal termasuk pengiktirafan bersama pensijilan halal, memperkukuh rantaian bekalan makanan halal serta perkongsian amalan terbaik dalam pensijilan halal. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Saya Nurnisa Hamsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, apa khabar Malaysia kembali untuk anda untuk waktu ini. Kita nak bercakap soal satu transformasi. Biasa kita nak bergerak maju ke hadapan ataupun kita nak melalui satu perubahan, kita perlu berubah dari satu tempat ke satu tempat, dari satu fasa ke satu fasa ataupun digelarkan juga sebagai transformasi. Jadi kita nak tengok juga bagaimana transformasi ini berlaku berkenaan dengan kelestarian perwira. Jadi kita nak bawakan Datuk Teknologis Amir Mat Noor, Ketua Pengarah Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera ataupun Perhebat. Assalamualaikum Datuk. Salam. Baik, kita nak bercakap soal transformasi kelestarian perwira, Datuk. Secara ringkas, apa sebenarnya pencetus kepada pembangunan pelan transformasi Perhebat dan matlamatnya bagaimana, Datuk? Pertama kali, terima kasih bernama kerana beri peluang pada saya mewakili Perhebat menceritakan sikit tentang transformasi yang bakal berlaku. Perhebat telah pun wujud sejak 1994 dan di bawah mandat Perintah Majlis Angkatan Tentera 5/2005, tugasnya untuk memberi latihan, peralihan dan juga latihan untuk bakal pesara Angkatan Tentera. Yang penting memang sudah ada wujud plan strategik Perhebat, tetapi yang dibangunkan 2014 hingga 2020 dan kita kena sesuaikan kembali dengan persekitaran dan dasar-dasar baru kerajaan dan nak pastikan kita terus relevan dan berimpak tinggi. Dan nampaknya Datuk plan ini bukan sekadar dokumen dasar tetapi satu komitmen untuk jangka panjang, dan mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebelum mengenai pelancarannya dan apakah usaha dan strategi baru bagi dilihat jelas untuk membantu bakal pesara dan juga veteran mendapat peluang pekerjaan yang disifatkan lebih baik. Salah satu dasar yang kita lihat adalah dasar madani dan kita juga mengambil kira tentang tonggak ihsan dan juga kesejahteraan wira negara kita. Mereka yang dah berkhidmat antara 19 hingga 21 tahun masih lagi berupaya bila mereka bersara 40 tahun dan kita nak pastikan mereka ada kelestarian dan dapat membangun ekonomi keluarga dan untuk diri mereka sendiri. Dan yang berhormat Menteri Pertahanan dihendakkan Perhebat melihat semula cara kita mengendalikan latihan secara radikal dan progresif dan juga nak pastikan kita melibatkan industri strategik negara. Sebab mereka wajar mengiktiraf
usaha dan pengorbanan wira-wira kita itu. Datuk, apa yang saya tahu dan faham, kalau mungkin kefahaman saya ini mungkin sebelum ini Datuk boleh tambah. Saya faham berkenaan dengan pesara ataupun mungkin veteran, mereka ini diberi kursus untuk supaya apabila mereka bersara, mereka tetap juga boleh gunakan ilmu mereka untuk bekerja apabila mereka bersara. Transformasi selepas ini bagaimana, Datuk? Dari segi dapat kerja adalah satu hal. Tanpa dia pergi ke Perhebat pun dia boleh kerja membawa Grab. Tapi dari segi nilai tambahnya tidak memberi kelangsungan yang sustainable lah. Kalau kita lihat sekarang banyak industri baru. Jadi banyak perwira kita kena didedahkan dengan future proof industri yang bakal berlaku. Satu ketika dulu pengambilan tentera berdasarkan SPM sahaja. Sekarang dah perlu ada degree dan peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita terpaksa ubah sesuai klien kita yang dalam tentera, pengalaman mereka yang melebihi 21 tahun itu banyak mereka terkumpul dan kita kena iktiraf pengalaman mereka dan kita bekerjasama dengan industri untuk memastikan mereka tahu veteran bukan berumur 60. Veteran adalah 40 dan selepas mereka keluar pada Perhebat, mereka ada nilai tambah yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya. InsyaAllah. Inilah transformasinya. Betul. Dan kita nak tahu juga, Datuk, adakah bakal pesara dan veteran kini dilihat telah benar-benar bersedia untuk menyahut transformasi ini? Kami di Perhebat optimis sebab kita lihat dari segi apa yang selalunya orang kata selepas berlatih mereka kerja dalam bidang security sahaja. Dengan kerjasama dengan industri, contoh Micron Industri di Penang, mereka melatih 50 orang. 49 daripada ini diambil kerja dengan gaji minimal 3,000 hingga 6,000 sebulan dalam peringkat juruteknik dan security dan juga pelbagai lain. Even komando pun boleh disesuaikan dalam bidang elektronik. So di situ kita nampak bila contoh seorang daripada Sungai Udang, bidang dia pakar bom saja, tapi dapat diambil oleh industri elektronik, bekerja di Batu Kawal itu dan menyesuaikan diri dalam bidang-bidang baru. So kalau tanggapan tentera kita tak boleh ubah, itu salah. Dan mereka dah nampak dah, kalau mereka sekadar nak buat kerja macam biasa boleh dapat pendapatan, tetapi silap akhir bulan mereka akan turun bawah daripada B40. Betul. Dan Menteri Pertahanan kita nak pastikan kita lestarikan potensi untuk mereka menjana pendapatan dalam bidang-bidang yang strategik dan beri kesan yang pada dia dan family dia secara yang lebih mantap lagi. Betul lah. Sebab veteran ni macam Datuk kata, umurnya macam 40-an kan, masih muda, masih lagi ada tenaga untuk bekerja. Baik, dan secara tidak langsung pada saya dia juga menghapuskan kita punya mindset bahawasanya pesara-pesara ini kalau polis, kalau tentera bersara kerja jadi guard ataupun pengawal keselamatan sahaja. Sebenarnya dalam bidang mekanik pun boleh juga. Lumayan juga pendapatannya. Baik, melihat kepada hari ini, Datuk, kita ada kemajuan dari segi teknologi, ada AI dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Selain bidang mekanik mereka boleh pergi selepas mereka bersara, apa lagi bidang-bidang yang terbuka? Saya nak highlight satu contoh. Baru ni kita bekerjasama dengan China Construction Company dan ECRL yang melaksanakan kereta api daripada East Coast Railway itu. Kita hantar 10 orang untuk latih dalam bidang pengendalian kereta api yang canggih ini di China. Dan dibiayai sepenuhnya oleh Yayasan Pahang. So kerjasama strategik antara yayasan negeri dan industri dan melihat potensi tentera sebagai menjaga aset negara yang begitu mahal. Itu satu permulaan yang positif yang kita nampak. Dan ini diiktiraf. InsyaAllah mereka tinggalkan keluarga, sanggup belajar 12 bulan di Luzhou Vocational Technical College di China. Dan kita harap ini merupakan impetus dan contoh kepada bakal-bakal pesara yang lain. Itu yang pastinya. Dan Datuk, kita nak tahu juga mengenai cabaran cabaran utama dalam merealisasikan pelan transformasi Perhebat ini. Kita nak tahu juga bagaimanakah ianya untuk memastikan pelan ini benar-benar berjaya dan mencapai kepada matlamat dan sasarannya. Yang penting mind setting. Sebab satu salah tangkapan, veteran umurnya tua. Tetapi kita kena pastikan mereka berpotensi, mereka dah awal-awal tahu kalau mereka fokus dengan apa yang mereka dilatihkan, membuat keputusan yang tepat, insya-Allah mereka akan berjaya dengan perancangan yang
yang dikendalikan oleh diri mereka sendiri dan juga diperhebat. Bagi kami dengan sokongan MINDEF, Angkatan Tentera Malaysia dan polisi-polisi syarikat-syarikat di bawah LTAT contohnya, kita dah dapat bekerjasama. 44 syarikat dah sedia mengambil pelatih-pelatih kita dan plan dan trace mereka place dan train mereka dalam industri selepas mereka dilatih diperhebat. So yang penting kita kena ada 3P tu, private public partnership. Sebab kalau perhebat sahaja buat secara bersendirian tanpa mengambil kira input daripada industri atau kehendak industri, mungkin kita gagal sebab kita tak memenuhi dan tak relevan dengan apa yang dikehendaki. Baik, 44 syarikat yang terlapor. Kalau kita guna perkataannya MOU lah. Betul. Untuk menempatkan mereka place and train tadi. Tetapi adakah peluang-peluang ini juga terbuka kepada pesara dan juga veteran wanita? Mungkin kata wanita tak sesuai atau bagaimana, Datuk? Setakat ni tak ada isu sebab wanita, bila kata 20% daripada pelatih kita adalah wanita. Baru ni saya pergi ke Pahang, pengerusi Lainas sendiri. Dia kata saya nak wanita yang bidang kejurawatan dan tentera sebab mereka lebih berkesan dalam factory setting. Suara mereka diterima oleh semua pelatih kilang di situ dan pekerja kilang. Saya terkejut juga kata. So kita kata dalam bidang kejurawatan dan tentera boleh kita bawakan mereka dalam industri dan disesuaikan dengan apa yang dikehendaki. Datuk, kita nak tahu juga mengenai sokongan dan juga peranan rakan strategik terhadap program ataupun pelan transformasi kelestarian perwira ini, iaitu program perhebat ini. Di bawah lembaga tabung Angkatan Tentera, dia ada anak-anak syarikat dia daripada Bosted. Mereka semua memahami, menyokong dan memberi sokongan padu untuk mengambil pelatih kita. Kita start dengan projek rintis dulu. Bila dah berjaya dan benda ni akan diperbanyakkan lagi. So rather than start terlalu banyak, kita start yang kecil, akan melihat impak dia. Dan seperti yang diminta oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan, kita kena radikal. We have to future proof our training program dan pastikan pelatih kita terbuka minda dia untuk mencebur dan mengambil risiko lah dari situ. Mereka adalah aset penting, mereka berdisiplin. Itu kekuatan tentera kita. Dia berdisiplin, dia tepat masa dan pengalaman mereka wajar diketengahkan dan menjadi satu pencetus kepada industri, menyokong dan beri peluang untuk mereka. Okey, Datuk, kita nak tahu juga adakah pelan perhebat ini turut diperluaskan sehingga ke Sabah dan Sarawak? Saya lupa nak sebutkan tadi, kita selarikan dengan RMK ke-13. Plan transformasi ini 10 tahun, tapi ada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. So kita buat berfasa, termasuk Sabah dan Sarawak. Saya baru balik pada Sarawak, jumpa pemerintah Sabah dan Sarawak, dan di situ juga saya jumpa pelatih-pelatih yang kita ada di 18 pusat latihan bimbingan veteran di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan mereka beri pandangan, boleh tak kursus yang kita adakan di pejabat di Sungai Buloh tu diperbanyakkan di negeri-negeri. Dan kita kata accessibility kita sedang melihat, dan yang penting mereka sertai latihan itu. First, biar datang dulu dan kita sesuaikan. Ada bidang teknikal, ada bidang TVET, ada bidang keusahawanan juga. Semuanya dianggap satu ekosistem yang lengkap. Baik, saya nak mewakili pesara-pesara yang mungkin dah bersara 5 tahun, 6 tahun sebelum ini, Datuk. Adakah mereka ini yang mungkin dah bersara lama ini berpeluang juga untuk merasai transformasi ini? Kita juga bekerjasama dengan Jabatan Hak Ehwal Veteran. Sebab perhebat, kita trace mereka selepas tahun keluar daripada perhebat, dan kita memberi data kepada Jeff dan kepada MINDEF untuk tengok where they are currently. Dan apa-apa peluang dengan contoh, kita bekerjasama dengan Westa. Westa, syarikat ni beri konsesi untuk membekalkan helikopter kepada kerajaan Malaysia. Dan mereka perlu mengambil veteran yang dah pun bekerja, yang tak ada bekerja pun, yang minat, dia latih semula untuk jadi juru teknik yang bertauliah untuk diserviskan helikopter-helikopter yang bakal dibekalkan kepada kerajaan Malaysia. So indirectly, baru ni projek rintis Westa melalui perhebat temuduga dan ambil 5 orang sebagai perintis untuk mereka latih, dibondkan
kemudian mereka akan bekerja dengan Westa. Fasa pertama dulu. Itu dia. Dan mungkin sedikit Datuk, kita nak berkongsikan mengenai harapan terhadap pelan transformasi perhebat ini. Kita yakin kita dah mengadakan ribat urus dengan pelbagai pihak dan semuanya positif mengatakan kita wajar berubah daripada hanya melatih mereka jadi menjaga security saja. Sebenarnya potensi untuk tentera ni besar jauh ke depan. Dari bidang-bidang yang terkini termasuklah bidang drone, bidang perhebat bercakap dengan Turkish Aerospace. Untuk bagaimana kita nak latih tentera-tentera dalam bidang pengendalian drone. Sebab di Sarawak contohnya, nak kawalan security mereka gunakan drone di Kalimantan border tu. Jadi kalau tentera tak dilatih, kemungkinan nak deploy aset ke situ satu kaedah lah. Jadi pelbagai kaedah moden perlu diketengahkan kepada pelatih-pelatih dan juga veteran yang berminat. Itulah transformasinya. Kita nak bercakap soal transformasi kelestarian perwira apapun. Terima kasih Datuk Teknologis Amir Matno untuk pencerahan berkenaan transformasi kelestarian perwira selaku Ketua Pengarah Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera iaitu Perhebat. Ya, itu satu langkah baharu kepada kerajaan kita dan juga negara kita, Datuk, supaya kita tak sia-siakan bakat ini. Dan kita nak kembali selepas ini, kalau kita dah berbicara soal veteran ATM dan sebagainya, sekejap lagi kita nak berbicara soal filem. Dan kita saksikan. Okey, terima kasih Puan Nurul dan Cik Arif kerana memberi peluang untuk Perhebat memberi sedikit sebanyak input tentang cara baru kita nak mengendalikan latihan bagi bakal perwira dan bekas perwira negara. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kita saksikan VT yang disediakan. Baru-baru ini bertempat di The Kitch and Club Kota Damansara telah berlangsungnya Minggu Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Anjuran Pekat Solar Sdn Bhd. Program ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, khususnya kepada seluruh warga kerja syarikat. Ia juga menjadi platform untuk menyamai budaya kerja yang lebih sihat dan selamat. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran warga pekerja terhadap kepentingan aspek keselamatan dan kesihatan di tapak kerja, serta dia juga mengukuhkan perhubungan kami dengan agensi-agensi yang berkaitan. Selain daripada itu, dia jadi satu platform untuk kita berkongsi ilmu, pengalaman dan mengamalkan satu budaya yang sihat dan selamat di tempat kerja. Sementara itu, Ketua Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Puan Hamisha Ashikin Ahmad turut menyarankan aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu dititikberatkan, bukan sekadar mengutamakan produktiviti. Ini adalah supaya produktiviti akan lebih terserlah secara tidak langsung. Wajarlah kiranya untuk menganjurkan Minggu Kesedaran sebegini dan seeloknya diperluaskan kepada semua organisasi di Malaysia. Segalanya bagi menjamin kesejahteraan pekerja, malah dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja. Sepanjang Minggu Kesedaran ini, pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan, antaranya pertandingan pickleball mesra, konvoi kereta, karnival hari OSH dan kempen derma darah. Melalui penlibatan secara langsung, pekerja diberi peluang untuk menimba ilmu keselamatan, menyertai simulasi serta berkongsi pandangan sekaligus menjadikan mereka lebih bertanggungjawab terhadap keselamatan di tempat kerja. Usaha untuk meningkatkan kesedaran ini, dalam kita ni, kita sebenarnya memastikan kita punya pekerja, untuk dia akan join all the activities yang kita buat yang berkaitan tentang keselamatan dalam pekerja. So, contohnya, dia akan mengambil bahagian dalam sesi ERP, ataupun Emergency Response Plan dengan juga sesi bangkit keselamatan, sesi ceramah kesedaran, dan ada juga seperti pertandingan keselamatan. So, dengan ini, kita juga akan ada penglibatan daripada pihak luar, ataupun agensi luar. So dengan ini dia akan memberi satu impak yang lagi besar untuk kesedaran kepada setiap kerja kita. Dengan kejayaan penganjuran tahun ini, Pekat Solar Sdn Bhd berhasrat untuk meneruskan program Minggu Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak penambahbaikan.
Minggu Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini sekaligus membuktikan komitmen Pekat Solar Sinar Berhad dalam melahirkan warga kerja yang lebih sihat, selamat dan produktif. Itu tadi VT mengenai Minggu Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan. Betapa pentingnya kesedaran dan kesihatan di kalangan pekerja, khasnya kesihatan badan dan juga kesihatan mental bagi memastikan seseorang pekerja itu dapat menjadi pekerja yang berkualiti. Betul. Okey, dan kita nak bercakap mengenai topik seterusnya pada hari ini mengenai refleksi Belanjawan 2025 industri seni dan filem tanah air. Dan kalau tahun terdahulu dalam Belanjawan 2025 sebanyak 160 juta ringgit telah diperuntukkan untuk industri seni tanah air kepada satu industri kreatif, dan angka itu dijangkakan dikatakan satu angka yang begitu memberi impak sekali. Tetapi sejauh manakah impak itu, keberkesanan tersebut dapat direalisasikan, dan justru itu hari ini kita nak bercakap mengenai topik tersebut. Kita pastinya membawakan seorang yang amat bertepatan sekali, iaitu Datuk Azmir Saifuddin Muttalib untuk memperkatakan mengenai refleksi Belanjawan 2025 industri seni dan filem serta AIFA dan FFM ke-34 angkat martabat pengkarya seni industri kreatif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cik Nurul dan juga Arif. Datuk bersedia? Alhamdulillah. Kita bagi soalan-soalan susah ni. Okay. Baik, awalnya kita nak bercakap soal belanjawan yang mana kita tahu 10 Oktober 2-3 hari sahaja lagi pastinya tumpuan seluruh rakyat Malaysia terarah kepada belanjawan yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Cuma kalau kita jenguk kepada tahun lepas lah Datuk, 421 bilion ringgit keseluruhan, 160 juta ringgit diperuntukkan untuk industri kreatif. Ada yang kata lebih, ada yang kata tak cukup untuk tahun ini pula. Jadi bagaimana Datuk cadangan ataupun mungkin jangkaan lah untuk tahun ini? Sebenarnya kita kena berterima kasih kepada pihak kerajaan, MOF kerana memberi kepercayaan kepada industri ini. 160 juta pun bukanlah amount yang kecil kalau dibandingkan dengan saiz industri kita. Tapi kita kena faham belanjawan yang diumumkan adalah untuk one off. Tetapi kita juga ada program-program lain di bawah RMK. So sebenarnya bajet yang kita terima pun besar. So kalau kita lihat daripada apa yang kita terima tahun lepas, antara kejayaan-kejayaan yang boleh saya kongsilah pada pagi ini, sebenarnya kita punya kutipan box office program untuk filem-filem tempatan telah exceed kita punya expectation. Tahun lepas, tahun sebelum tu 120 juta je collection filem tempatan. Tahun ni tak sampai 1 tahun dah 160 juta ke atas. Ini tak masuk lagi filem-filem seperti Papa Zola yang akan disiarkan pada hujung tahun. So kita pasti akan capai lebih pada 200 juta collection filem tempatan. Dan kalau kita tengok trend 3 tahun kebelakangan ni, filem tempatan merangkui top number 1 filem kutipan tertinggi, mengalahkan filem-filem Hollywood. So ini satu kejayaan besar. Dan selain pada itu, kita ada insentif seperti FIMI rebate yang membawa filem-filem antarabangsa untuk syuting di Malaysia. Ini juga membawa banyak peluang-peluang pekerjaan dan membawa nama Malaysia sebagai hub penggambaran. Di sinilah di mana kita menggunakan insentif ini untuk jadikan Malaysia sebagai hub penggambaran yang disegani di rantau ASEAN ini. Dan bagi pandangan Datuk dan cadangan, apakah langkah-langkah dalam belanjawan yang boleh membantu pembikinan filem dalam menghasilkan karya yang lebih berkualiti mungkin? Kita faham sesuatu karya tu memerlukan bajet yang besar. Tapi kalau kita lihat daripada segi trend, Cik Nurul, dahulu kita nampak satu filem tu 1 juta dah mencukupi untuk menghasilkan satu filem. Sekarang ni kalau nak hasilkan satu filem berkualiti, filem aksi macam Blood Brothers tu, sekurang-kurangnya 8 ke 10 juta. So di sinilah di mana kita lihat kualiti produksi tu meningkat, tetapi dia punya impak kepada penonton, kutipan kepada box office, dan jumlah penonton yang menonton pun meningkat. So peningkatan inilah yang kita ingin selalu kita terapkan dan push, kerana ini menunjukkan bahawa industri kita berkembang daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi.
kita juga lihat bagaimana satu produksi itu yang melibatkan artis, bayaran kepada artis meningkat, bayaran kepada producer, director meningkat, belakang tabir pun meningkat. Di sinilah di mana kita sebagai policy maker Finas, Finas sebagai policy maker, kita kena seimbangkan dari segi peningkatan dan juga bagaimana kebajikan industri itu pun terbela. Di sinilah di mana selama 2 tahun ni banyak kita ceritakan tentang kebajikan pekerja-pekerja artis ni. Pastikan mereka ada insurans, SOCSO. Bila produksi itu bertambah besar, kan, kita memerlukan supaya satu projek tu being protected. Bukan saja dari segi pekerjaan, tetapi the business itself. Ada ekosistem yang boleh menjamin supaya industri ini sustainable dan grow. Itu penting. Baik. Dan bila kita cakap soal kebajikan, Datuk, saya kira isu yang sering digembar-gemburkan adalah bagaimana kita nak menjaga kebajikan kaki tangan freelancer. Dalam pembikinan filem kita ada makeup artist, kita ada lighting man dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni freelancer. Jadi kebajikan mereka ni. Jadi untuk belanjawan tahun ini, Datuk, mungkin sedikit harapanlah untuk mereka ini. Saya selalu katakanlah kepada pihak industri dan juga pihak kementerian, apabila kita menjaga industri itu dengan baik, ada peluang pekerjaan, ada bisnes sustainable yang berterusan. Apabila bisnes tu ada, insya-Allah kebajikan tu terjaga. Selalunya kebajikan tu akan terganggu apabila tiada job dan sebagainya. Sebab tu saya pastikan TV station seperti bernama RTM dan sebagainya ada job yang diberikan untuk orang industri. Itu yang pertama. Balik pada tentang isu-isu kebajikan ini, kita berterima kasih juga lah kepada Kementerian Kesuman di mana tempoh hari RUU gig ekonomi ini telah diluluskan, dan dia memang terkait juga dengan industri kreatif. Kerana kita faham industri kreatif seperti yang wartawan dan sebagainya ni, kebanyakan mereka ni adalah freelancer, kan, bekerja sendiri. So satu filem projek, sebenarnya contohlah saya ambil scope production. Dia hanya pekerja tetap dia berapa orang saja. Selainnya daripada pelakon, kru dan sebagainya semua freelancers. So dengan adanya akta ni, dia akan memperkukuhkan lagi kebajikan artis ni. Dalam Finas sendiri kita memang tengah membuat sedikit penambahbaikan dan perubahan dari segi akta Finas itu. Dari segi akta Finas kita tengah membuat penambahbaikan. InsyaAllah dalam masa dekat ni kita akan masuk ke Parlimen untuk membentangkan akta 244 Finas ini untuk melestarikan dan memampankan industri ini, termasuk juga dengan isu-isu kebajikan. Dan yang keduanya tentang dasar filem negara. Ini merupakan satu kertas kerja di mana kita akan rancang 10 tahun akan datang apakah perancangan-perancangan yang diperlukan untuk industri ini. Sedang divaluasi. Dan juga bawah Finas dah 2 tahun dah kita dah mula gerakkan di mana setiap projek-projek yang menerima dana Finas, insentif Finas, permit pengambilan Finas, perlu adakan setiap projek tu mereka perlu ada kontrak pekerja. Kedua, kena make sure setiap production tu kru dia ada minimum insurans seperti SOCSO. So ada open caruman Perkeso, KWSP dan sebagainya. Ini memang kita dah mulakan. Sebab kita faham untuk kita melakukan sesuatu dia ambil masa. Dan dia ada grace period 6 bulan ke setahun untuk pastikan producer, kita punya usahawan dalam industri ini membiasakan diri mereka untuk adakan semua konteks sedemikian dalam industri. Itu dia harapan terhadap belanjawan 2026 pastinya untuk penambahbaikan yang lebih menyeluruh lagi, ya Datuk. Dan kita nak bercakap pula mengenai AIFA dan FFM yang ke-34, iaitu angkat martabat pengkarya seni industri kreatif. Dan difahamkan juga ya, FFM ataupun Festival Filem Malaysia yang ke-34 ni bakal berlangsung pada 8 November. 1 November, maafkan saya. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai objektif utama terhadap penganjuran acara ini. Seperti kita maklum, penganjuran ini adalah penganjuran setiap tahun. Ini merupakan acara terbesar untuk filem industri di mana kita nak meraihkan
keseluruhan penggiat industri yang terlibat dalam pembikinan filem, lakonan, pengarahan, belakang tabir untuk kita meraihkan kejayaan-kejayaan mereka ini. So alhamdulillah semalam kita punya acara perasmian dan pengumuman top 5 tu memang luar biasa lah semalam ni. Saya rasa dah macam malam kemuncak. Ya. Ramai yang datang. Alhamdulillah hati-hati semua datang sokong dan yang hadir. Memang betul lah. Bahkan media menyatakan malam semalam adalah macam malam anugerah. Ini membuatkan saya lagi berdebar kerana pada 1 hari bulan nanti saya kena buat lebih berganda supaya apa yang kita inginkan adalah kita nak raikan bersamalah kejayaan-kejayaan penat lelah daripada orang industri ini yang telah tungkus-lumus menghasilkan filem-filem yang terbaik. Baik. Saya sebenarnya nak bagi tahu yang mana satu pelakon kegemaran saya, nanti saya PM tepi Datuk lah. Markah lebih Datuk. Saya pula macam tak boleh nak buat pilihan sebab Sukar. semua yang terbaik. Betul. Baik, satu juga Datuk, bila kita cakap soal festival filem yang memasuki edisi ke-34 ini, bagaimana sebenarnya kita bagi anugerah, kita cari yang terbaik, kita bagi anugerah kepada mereka-mereka ini. Tetapi bagaimana anugerah ini sebenarnya menyumbang kepada pembangunan filem negara? Satunya kita memang ketahui apabila seseorang itu ataupun syarikat itu mendapat anugerah, dia menjadi satu profil. Kita memang menekankan tentang perkara-perkara seperti memenangi award bukan hanya di Festival Filem Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kerana dengan adanya profil-profil sedemikian, dia akan melonjak mereka punya karier lebih tinggi. Dan semalam juga kita telah mengumumkan bahawa pemenang filem terbaik yang diumumkan oleh Timbalan Menteri semalam, kita memberi hadiah pada tahun ini sebanyak 1 juta kepada pemenang filem terbaik. Ini untuk mengiktirafkan pemenang tersebut supaya mereka boleh menghasilkan filem yang seterusnya yang lebih berkualiti. Datuk, kita sedia maklum ya, penyertaan FFM ke-34 telah pun dimuktamadkan dan kita nak tahu jugalah sedikit ya mengenai kriteria untuk filem dan peserta yang layak dalam pencalonan FFM ke-34 ni bagaimana? Seperti kita tahu, contohlah pelakon semestinya dia dari segi bagaimana dia membawa watak tersebut, kan? Seperti kita penonton, apabila kita habis menonton satu filem tu, kita masih teringat lagi lakonan beliau, kan? Sama juga penjurian. Penjurian dia akan tengok semua aspek tersebut. Kalau dari segi skrip, bagaimana ia mengolah skrip tersebut, originality dan sebagainya. Memang satu perkara juga di bawah Finas yang kita ingin wah-wah dan adakan adalah untuk membina kita punya panel-panel juri yang berpengalaman ini untuk mereka lebih memasuki ataupun dipilih untuk menjadi juri-juri yang terbangsa juga, supaya mereka punya pengalaman ni berkembang. Itu juga penting. Antara juga perkara yang kita tengah lakukan, bagaimana kita create career of juri-juri ni supaya mereka ada profil dan dikenali di serantau. Semua juga macam apa yang kita lakukan sekarang ni adalah di mana kita nak membina bagaimana penonton-penonton tempatan ni lebih meminati filem, menghayati dan appreciate filem itu sendiri yang diproduksikan oleh penggiat-penggiat filem tempatan. Ini juga giat kita lakukan. Kalaulah ada anugerah untuk penonton terbaik filem tempatan, saya rasa saya menang. Sebab saya suka filem tempatan, Datuk. Ada beli tiket paling banyak? Seat wayang paling depan. Dan satu juga, Datuk, saya kira antara perkara baharu adalah berkenaan dengan yang Menteri umumkan semalam, insentif RM1 juta kepada filem terbaik negara nanti. Dan apa lagi, Datuk, sedikit kelainan untuk festival filem kali ini? Saya rasa memang kita nyasarlah saya dengan pasukan Finas untuk membawa, kalau boleh, ke semua penggiat industri datang hadir untuk kita raikan. Kita faham pelakon, pekerja-pekerja ni dia terikat dengan jadual yang ketat. So kita harap pada 1 November nanti ramai-ramai kita turun, sebab kita nak raikan kali ini dengan cara lebih berbeza. Kita nak adakan lebih masa selepas pada waktu malam anugerah tu untuk kita ada satu networking session dengan industri, dengan
YB Menteri, dengan pihak kementerian supaya kita lebih dekat dengan orang industri ini. Ini antara kelainan yang kita ingin bawa pada tahun ini. Itu yang pastinya harapan terhadap FFM ke-34 angkat martabat pengkarya seni industri kreatif. Itu antara topik yang sempat kita kongsikan pada hari ini. Apakah daya masa begitu singkat sekali antaranya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Datuk Azmi Saifuddin Muttalib, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif daripada Finas Malaysia. Terima kasih Nurul, terima kasih Arif. Terima kasih Datuk. Terima kasih bernama. Kita nak kembali selepas ini lagi pastinya dengan Apa Khabar Malaysia. Baik, selamat kembali Apa Khabar Malaysia. Sedang dan masih lagi kita bersama Arif dan juga Nurul Hidayah di sini. Tadi kita berbicara soal belanjawan dan juga industri kreatif filem negara kita. Dan sekarang ini sebab kita masih lagi menghirup udara yang sama, kita nak berbicara soal alam sekitar ataupun kualiti udara kita lah. Ya, itu yang pastinya. Pagi tadi kita dah cakap kan, kita hidup udara yang begitu segar hari ini. Jadi untuk mengekalkan kesegaran tersebut dan memastikan udara yang baik dan suasana yang baik, alam semula jadi yang bersih, terpelihara, kekal untuk kita wariskan kepada generasi masa akan datang. Jadi justru itu bersama kita di studio hari ini adalah Datuk Dr. Muhammad Izzani Mat Salim, merupakan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak, bagi membincangkan topik industri dan udara bersih di mana garis imbang. Okey. Assalamualaikum Datuk. Salam. Datuk, macam Datuk nak tangkap dia dulu Datuk. Takut saya. Baik, kita nak bicara soal pastinya udara bersih ataupun industri udara kita ini. Kita sentiasa kita akan berbicara dan juga kita akan teringat berkenaan dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kalau kita cakap pasal kualiti alam, itulah akta ataupun undang-undangnya. Tetapi bagaimana dan kenapa akta ini cukup penting sebenarnya untuk kita mengawal pencemaran negara kita? Okey, terima kasih Saudara Arif dan Puan Nurul. Jadi seperti mana kita maklum, undang-undang ni menjadi payung utama dalam melindungi alam sekitar. Tanpa undang-undang agak sukar untuk kita mengawal aktiviti manusia di industri, di mana aktiviti industri ini sentiasa berpotensi untuk mencemarkan alam. Jadi dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling ini menetapkan garis panduan, had pelepasan serta tanggungjawab setiap pihak agar pembangunan negara selaring dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai semua sedia maklum bahawa kita dah menyambut 50 tahun usia Akta Kualiti Alam Sekeliling atau Akta 127, di mana Jabatan Sekitar sentiasa memperkasakan dan memantapkan akta ini dari semasa ke semasa. Di mana pewartaan terkini telah dibuat oleh pihak jabatan pada 6 Jun 2024 dan juga mula berkuasa pada 7 Julai 2024 pada tahun lalu. Di mana bidang tugas yang digalas oleh jabatan adalah untuk merujuk kepada udara bersih, air sungai yang bersih, air marin, air tanah, asap kenderaan dan bunyi bising. Rang undang-undang ini melibatkan pindaan terhadap 28 seksyen di bawah Akta 127 yang memberi keutamaan kepada hukuman, denda maksimum dan penalti mulai pewujudan denda minimum dan maksimum jika disabit kesalahan di bawah akta ini. Intipati pindaan ini merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, pemantapan hukuman penalti dengan julat kadar denda minimum tidak kurang pada RM5,000 atau denda maksimum tidak lebih daripada RM10 juta. Seterusnya, peningkatan kadar kompaun daripada tidak melebihi RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada denda maksimum kesalahan berkaitan. Sebagai contoh, kalau denda maksimum RM10 juta, pihak JAS boleh mengeluarkan kompaun tidak lebih daripada RM5 juta. Jadi tinggi nilainya itu untuk memberi kesedaran kepada pihak industri di luar sana lah. Seterusnya, pewujudan denda maksimum RM10 juta bagi kesalahan melibatkan pencemaran air, pencemaran buangan minyak serta buangan di perairan Malaysia dan pelupusan haram buangan toksin atau buangan terjadual. Dan menariknya pindahan akta ini bukan sekadar menaikkan kadar denda tapi juga turut memperkukuhkan aspek penguatkuasaan juga Datuk. Dan kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya proses penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi memastikan pihak industri dan juga orang awam khasnya mematuhi piawaian yang ditetapkan. Adakah pemantauan dijalankan secara berkala ataupun secara maya? Bagaimana? Jadi untuk makluman, pengawasan jalankan pemantauan secara berjadual, pemeriksaan secara berkala dan juga kita boleh buat pemeriksaan secara mengejut. Dalam pada itu, Jabatan Sekitar sedang menjalankan rondaan
pada setiap hari kawasan-kawasan yang menjadi hotspot kepada pencemaran. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan industri atau pihak-pihak menjalankan proses pencemaran udara mencemarkan kepada pencemaran, menyebabkan gangguan kepada masyarakat umum. Jadi pihak JAS boleh mengeluarkan notis arahan, compound atau membawa kes ke mahkamah. Semua ini bertujuan untuk mendidik, mencegah dan juga seterusnya memastikan pematuhan kepada undang-undang yang sedia ada dalam Malaysia. Baik, kalau kita kecilkan skop kepada pencemaran udara, Datuk, sama ada jerebu dan sebagainya ataupun mungkin juga asap-asap daripada industri kilang dan sebagainya. Bagaimana kalau kita nak lihat peranan Jabatan Alam Sekitar sendiri dalam isu pencemaran udara industri ini? Jadi peranan kita untuk kita pastikan bahawa setiap industri itu punya alat kawalan. Bagi contoh, kalau industri menjalankan aktiviti kuari, dia mesti ada alat kawalan pencemaran udara. Contoh alat kawalan yang perlu dia ada adalah bag filter, ESP ataupun alat kawalan yang mempunyai kecekapan yang tinggi untuk memastikan pencemaran itu dikeluarkan pada tahap yang paling minimum. Sebagai contoh, kata penapis udara atau bag filter. Bag filter mempunyai kecekapan 99.9%, di mana hanya 0.01% dia dibenarkan untuk dikeluarkan oleh cerobong kepada udara. Itu strategi kita lah untuk kita pastikan kecekapan tu kecekapan alat kawalan adalah penting bagi setiap pelepasan yang dijalankan oleh pihak industri. Bagaimana pihak JAS sendiri nak memastikan bahawa pemain industri ini benar-benar mematuhi piawaian pelepasan yang ditetapkan, bukan hanya sekadar daripada segi memasang alat kawalan penapis sahaja, ya, tetapi daripada segi kecekapan penggunaannya, dan adakah adanya audit ataupun pemeriksaan berkala yang akan dilakukan oleh pihak JAS terhadap pemain industri tersebut? Ya, betul. Memang ada audit dan pemeriksaan berkala. Di mana sebelum satu industri diwujudkan, pertama sekali pihak industri perlu menghantar satu notifikasi kepada pihak jabatan. Melalui notifikasi itu, kita akan review notifikasi itu adalah alat kawalan tersebut sepadan atau tidak dengan jenis industri yang dijalankan. Kalau dia sepadan, baru kita benarkan industri itu untuk beroperasi. Kalau misalnya pihak JS mendapati alat yang dipasang tak sama dengan apa yang telah dinotifikasi pada pihak jabatan, pihak jabatan punya kuasa untuk menutup operasi sementara bagi tujuan siasatan untuk kita mengambil tindakan undang-undang yang berkaitan. Boleh diarahkan. Kita boleh diarahkan untuk menutup operasi sementara bagi tujuan siasatan untuk kita menjalankan tindakan lebih lanjut, untuk kita memeriksa sama ada alat kawalan tersebut mencemarkan ataupun tidak, ataupun alat kawalan tersebut berfungsi untuk mengurangkan pencemaran atau melepaskan pencemaran. Itu tanggungjawab kita lah. Dan sekiranya pemain industri tersebut didapati bersalah melanggar tata tertib yang telah pun ditetapkan, apakah tindakan yang dikenakan terhadap mereka? Jadi tindakan kita boleh membuka kertas siasatan mahkamah di bawah Seksyen 22 Akta 127, di mana denda maksimum kita boleh kenakan tidak lebih daripada RM500,000 lah. Jadi memang ada denda dan juga penjara. Dan juga kita pun boleh mengeluarkan kompaun yang berkaitan kalau misalnya aktiviti tersebut terus mencemarkan alam sekitar kepada penduduk sekitar lah. Jadi dalam hal ni, sebab tu pihak JAS sering menekankan zon penampan di antara perumahan dengan pihak industri untuk mengelakkan perkara luar jangka yang akan berlaku di kemudian hari. Baik. Dan bila kita cakap soal alam sekitar ini, industri, ya, mereka perlu berfungsi ataupun mengeluarkan produk dan sebagainya, dan aspek kesihatan alam kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya. Walaupun kita ada tindakan undang-undang, tetapi kalau tidak dilapiskan dengan kesedaran, tak ke mana juga, Datuk, kan? Jadi bagaimana Datuk melihat fungsi masyarakat awam? Contoh Nurul, contoh saya ni, tengok asap berkumpul-kumpul keluar tidak ditapis. Bagaimana kami boleh bertindak juga, Datuk? Jadi masyarakat awam sebenarnya boleh melapor kepada ini kepada pihak JAS, di mana kita punya talian bebas tol 1800-2727, di mana orang awam boleh menghubungi pada bila-bila masa saja, 24 jam sehari. Jadi orang awam kena melapor ke pihak jabatan untuk jabatan mengambil tindakan yang tegas pada pihak mencemarkan alam sekitar. Kalau orang awam membisu atau tidak, orang kata, mengeluarkan apa-apa aduan kepada pihak jabatan sukar untuk menilai impak apa yang berlaku ke atas orang awam tersebut, kerana ia melibatkan impak kesihatan, impak kehidupan dan juga keharmonian penduduk setempat. Itu adalah perlulah untuk kita pastikan bahawa masalah pencemaran tidak berlaku kepada mana pihak daripada
puncanya daripada industri yang menjalankan aktiviti mereka. Betul. Saya yakin ketika ini orang awam yang sedang menonton bersemangat ni nak melaporkan, tetapi kadang-kadang mereka tak tahu nak laporkan kepada mana ataupun cara-caranya. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Jadi cara mereka seperti saya maklumkan tadi, mereka boleh menelefon talian toll free jabatan 1-800-277 atau terus email kepada aduan k@doe.gov.my atau boleh menghubungi mana-mana jabatan sekitar yang terdekat. Sama ada kalau contohnya dekat Perak, mereka boleh menghubungi Jabatan Siaran Perak untuk melaporkan aduan kepada Jabatan Siaran Perak untuk mengambil tindakan. Dan SOP kita, bila kita dapat aduan tersebut, kita perlu menyiasat dalam tempoh yang paling cepat. Kalau aduan tersebut, aduan yang serius, dalam tempoh mungkin 15 minit, 20 minit perlu sampai ke kawasan tersebut. Untuk kita pastikan bahawa keadaan orang awam itu dapat dipelihara daripada pencemaran yang berlaku. Itu dia, begitu singkat sekali masa yang digunakan 15 minit. 15 minit. Baik, adakah pencemaran berbentuk udara saja ataupun sisa pepejal di sungai, radioaktif di sungai boleh dilaporkan juga? Boleh dilaporkan apa saja pun punca pencemaran. Sama ada di jalan raya ataupun dalam sungai ataupun di laut dan sebagainya. Apa saja pencemaran yang berlaku dekat Malaysia ni boleh laporkan pihak jabatan. Pihak jabatan akan mengambil tindakan. Contohnya, kalau keadaan rumah kita selalu menghadapi masalah pencemaran bau, kita boleh melaporkan masalah pencemaran bau tersebut. Kalau pencemaran bunyi bising, boleh laporkan juga. Pencemaran orang kata exhaust kenderaan juga boleh laporkan. Dan paling mustahak, kalau kita tengok ada masyarakat atau pihak-pihak yang cuba membuang bahan toksid dalam sungai sebagainya, boleh laporkan terus pihak jabatan. Pihak jabatan tidak akan berkompromi dengan mana pihak yang melepaskan pencemaran ke mana-mana perdaratan atau ke udara sekalipun. Itu dia tindakan tegas yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi dalam khasnya kepada pemain industri dalam menjaga alam sekitar apabila melakukan operasi mereka. Dan Datuk, kita nak tahu juga mengenai harapan dan masa depan apatah lagi kita ketika ini sedang menuju ke arah ekonomi hijau dan neutral karbon menjelang tahun 2030. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan harapan Jabatan Alam Sekitar terhadap kawalan pencemaran udara industri ini pastinya. Okey, harapan untuk kawalan pencemaran udara, kita mengharapkan pihak industri menjalankan self-regulation atau pembuatan kendiri. Mereka perlu menjalankan penyelenggaraan bagi setiap alat kawalan yang dipasang di premis industri masing-masing. Tanpa penyelenggaraan yang berkesan, mungkin pencemaran itu akan jadi lebih serius. Bagi contoh, kalau satu industri itu masang alat kawalan yang betul cekap, 99.9% dapat orang kata mengatasi pencemaran, tapi dia gagal untuk buat penyelenggaraan. Bila gagal buat penyelenggaraan, masalah akan berlaku lah. Sebagai contoh, kalau kita ada kenderaan, kita naik kenderaan tu hari-hari tanpa buat sebarang perjalanan, lama-lama kenderaan akan rosak. Macam tu dengan industri. Kalau industri tersebut memasang alat kawalan yang mahal, canggih, tapi mereka gagal membuat motor kendiri dengan buat penyelenggaraan, benda tu akan mencemarkan alam. Jadi itu harapan kita supaya setiap pemain industri wajib untuk menjalankan pematuhan kendiri atau performance monitoring bagi setiap alat kawalan yang dipasang di industri masing-masing. Itu harapan JAS lah. Itu dia, pemain industri diharapkan wajib dalam melaksanakan pematuhan kendiri dan orang awam juga digalakkan untuk melakukan laporan apabila melihat ataupun berhadapan dengan pencemaran tersebut. Jangan berdiam diri kerana kita tidak perlu untuk menunggu sesuatu keadaan musibah lebih besar lagi berlaku baru kita bertindak. Itu yang pastinya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Muhammad Ezani Mat Salim merupakan pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak atas topik dan juga perkongsian yang begitu menarik sekali hari ini. Ingat nombor taliannya 1-800-88-2727. Oh, saya hafal. Wow. Hafal ke dah tulis tadi? Baik, apa pun yang sama-sama kita berjaga alam sekitar kita kerana alam sekitar ini kita pinjam daripada generasi akan datang. Kita nak kembalikan birunya langit kita, kita nak kembalikan hijaunya rimba dan juga hutan-hutan kita dan juga kebersihan dan kejenihan air di bumi kita. Dia cakap, Arif cakap saya pun terbayang-bayang akan kehijauan dan keindahan alam semesta ini. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Ya, saya Arif Muhammad. Bye-bye.